dua kedai ada orang daripada orang TUDM. Masa sekarang saya merupakan pengarah program bagi Phuket Grab and Go. Tuan Khalid? Boleh. Okey, Tuan Khalid, vendor untuk vendor pakai tepi ke apa? Betul. Vendor pakai tepi ni sebenarnya siapa ownernya? Untuk vendor parking tepi ni, owner dia Akak Usna ataupun lebih ramah dipanggil Akak Una. Dia buka gerai di tepi jalan sekitar Jalan Sungai Bersih dalam jalan KTBS. Apa yang selalu dia jual di situ? Okay, untuk vendor parking tepi ni, fokus kami lebih kepada mengumpulkan makanan daripada peniaga-peniaga lain dan dikumpulkan ataupun disentraliskan di satu tempat di mana memudahkan pembeli-pembeli untuk membeli pelbagai jenis makanan. Jadi Tuan Khalid ni baru bekerja dengan Kak Una ke atau dah lama dah? Saya dah lama tengok vendor parking tepi ni sebab dia buat through WhatsApp dengan Studio IPNM. Tapi ini merupakan kolaborasi yang pertama antara Grab dan juga vendor parking tepi. Okey, jadi boleh saya nak tahu sedikit pasal kedai vendor parking tepi ni macam mana boleh kalau Tuan Khalid tahu lah. Okay, sekitar apa yang saya tahu, vendor ni ditubuhkan lepas waktu PKP. Di mana lepas tu, time tu rakyat dah boleh mula keluar ke rumah. Jadi masa tu ramai yang masih rindu sama PKP di mana kita boleh order melalui telefon. Tapi ramai yang malas untuk contoh kedai A di Ceras, kedai B di Sentul. Jadi Akak Una ni dia dapat satu idea. Dia jadikan satu tempat tu di mana dia kumpulkan makanan-makanan daripada peniaga lain di bawah satu bumbung. Jadi maknanya makanan-makanan banyak yang Akak Una jual ni sebenarnya daripada orang lain jugalah, bukan dari sahaja lah. Ya betul, vendor parking tepi ni menggabungkan lebih daripada 5 ataupun lebih peniaga. Antara salah satu dia daripada jiran dia sendiri, iaitu Akak Amira. Kalau Tuan Khalid tahu nak apa motivasi yang membuatkan Kak Una nak menjual? Motivasi yang membuatkan dia untuk menjual ni bila dia dapat tengok wajah-wajah gembira pelanggan dia sebab tak perlu pergi tempat yang jauh. Jadi benda tu buat dia happy dan dia lebih bersemangat tu buka gerai dia tu. Ada sebab lain mungkin dari segi tempat tu dan kenapa dia macam rasa nak makan Tempat yang dipilih tu sebab satu dia lokasi yang strategik lah. Jadi bila lokasi strategik, ramai yang akan membeli. Jadi bila ramai membeli, dia dapat rasakan satu kepuasan bila makanan yang dia jual tu habis. Jadi pun Kak Una ni jual waktu dia tak harga RM45 macam nak kan. So dia tu macam dalam kawasan KL ni macam memang agak murah lah untuk dia. Apa yang menyebabkan Kak Una ni rasa macam dia meneruskan lagi perniagaan tak dia macam berkembang ke bidang lain ke apa? Salah satu sebab kenapa perniagaan ni diteruskan oleh Kak Una sebab dengan menjual dengan harga yang murah, dia dapat customer yang setia. Jadi melalui customer yang setia tu, walaupun dia jual harga yang murah, tapi pelanggan yang sama akan ulang-ulang, jadi menyebabkan dia punya balik modal tu senang. Terima kasih Tuan Khalid.